Alright guys, so aku dah sampai di persimpangan. Bukan persimpangan lah, jalan nak masuk Posinda Road daripada main road nak masuk ke Posinda Road. So Posinda Road 35 km daripada main road belakang tu. Okay, belakang tu dah jalan daripada Raub ke Sungai Koyan. 35 km. Ni jalan dia lah. Depan-depan jalan dia macam ni, alhamdulillah. Harap-harap okey sampai dalam. Tapi aku tengok recently aku tengok ada orang pergi dalam jalan dalam tu teruk juga. Jalan Tanah Merah. Okay, pada ni adalah kampung orang asli. So aku tak boleh nak laju sangat dekat dalam ni, kena hati-hati slow ya. Kita kena respect sikit lah kampung orang kan. Kalau tengok kat sini kebanyakannya orang asli ni dah duduk rumah batu lah. Dah lambai lah. Ni masih ada lagi rumah kayu macam ni. Kambing siapa terlepas ni, tak tambat ni. So ada setengah yang masih duduk rumah kayu, dah ada setengah yang dah rumah batu, dah moden lah. Nak cakap dah moden. Jadi orang dah ada kereta, nampak dah ada kereta, ada traktor, ada kenderaan lah. Dah ada motor. Dia dah tak macam dulu lah. Kalau dulu kan, mungkin kalau dulu kampung orang asli tu betul-betul original lah. The original orang asli kan. Tapi sekarang aku rasa dekat Malaysia dah tak ada lah yang betul-betul original orang asli. Dan kebanyakan orang asli pun semua dia dah moden lah. Okay, dah dapat pendedahan lah. Dah dapat pendedahan kepada apa orang kata, kepada dunia luar. Gitulah. Semua tengok je aku masuk. Aku buat salah ke? Aku aku dah cukup bersopan dah ni. Tak apalah, semoga Allah mudahkan lah urusan aku Aku bukan nak buat kacau pun, aku nak melihat keindahan dia. Nak tengok kampung-kampung diorang, itu je kan. Bukannya nak buat kacau apa pun. Bagi aku percayalah setiap apa niat baik yang kita nak buat ni, InsyaAllah lah Tuhan akan bantu. Tapi kalau still ada dugaan juga, maksudnya tu ujian untuk kita lah. Begitu. So ini adalah kampung yang lain. Ya, sebenarnya aku rasa kan dalam jalan aku Posinda Road ni, pertama aku buka visor, mungkin ada bunyi noise angin kuat sikit lah. So kalau ni masih rumah-rumah kayu lagi, masih rumah kayu lagi. Ramah-ramah lah orang sini. Dan aku percaya kan sebenarnya ini jalan utama dia lah. Tetapi bila kita masuk ke dalam lagi, ada banyak lagi kampung. Macam contoh bila aku pergi post TikTok kan, kita lalu main road dia ni, tetapi sebenarnya dalam tu ada berbelas-belas lagi kampung. Banyak. Okay. So aku rasa mungkin dalam ada lagi banyak. Yang kat luar ni mungkin ada modern sikit lah. Tetapi yang bagian dalam tu mungkin rumah-rumah kayu macam tadi tu kan. Maybe aku tak pasti ada berapa banyak kampung dalam ni. So perjalanan dia memang seleko-seleko. Seleko dia rapat-rapat. So tak boleh nak laju paling laju pun 70. 70 pun dah aku dah rasa laju sangat dah tu. Okay, so maintain 50, 60, 50, 60 macam tu lah lebih kurang. Seleko dia agak rapat-rapat lah. Dan jalan dia kecil. Lagi satu tak boleh nak laju sangat sebab ini kira kawasan kampung tau. Kau tengok orang asli jalan-jalan kat tepi jalan ni, diorang baru keluar dari hutan, budak-budak main tepi jalan kan. So memang kena hati-hati. Aku try expect contoh dia kau belok Seleko ni, tiba-tiba ada orang jalan tepi jalan tu. So tak boleh nak expect benda tu lah. Kena hati-hati lah. Lagi satu ni pun kira kawasan kampung, so berpada-pada je lah. Gitu. Alright, sini dah start jalan batu-batu lah. Jalan gravel. Kalau tengok lah, ni dia macam ada tar sebelum ni, tetapi tar dia ni mungkin dah pecah-pecah. So agak tak cantik. Ni semua dah jalan orang, dia baru nak buat jalan dah ni. Okay, kalau tengok signboard dekat depan tu, dia nak buat jalan pergi sampai Hulu Selimo. Ni kena slow sikit, agak bahaya. Dia buat returning wall, lepas tu buat konkrit punya longkang. Oh, mungkin dia repair kot sebab itu kat teping kan. So dia repair lah aku rasa. Ni ada jalan terbalik dah ni. Oh, tapi agak bahaya juga tu sebenarnya. Okay,
ikut jalan macam ini kan dia berbeza dengan jalan semalam tau. Jalan semalam tu, alamak ada lori. Jalan semalam tu memang jalan lecak-lecak, jalan selut. Tapi this one is jalan batu tau. Bukan jalan batu, jalan pasir. Jalan ni berpasir orang cakap. So dia lagi bahaya lah sebenarnya bagi aku. Terima kasih. Dia boleh selip pula tu. Driver lori suruh aku lalu, dia pula nak celah itu. Allah Akbar. Baik, Alhamdulillah. Ni dah jalan tak elok ni. Nampak? Dia jalan bukan jalan tu, jalan rosak ni. Kau tengok balik jalan rosak ni. Oi. Buang-buang bat belakang. Bergoyang-goyang ha. Allah Akbar. Aku ambil jalan batu ni lah. Okay, kalau kau perasan kan, dia punya motor ni, throttle aku ni aku statik je. Tetapi kalau kau dengar dia macam itu respon motor dia sendiri. Bukan aku yang main throttle, aku tak main throttle. Okay, throttle aku statik je. Aku pula statik je, tak ada rem pun. Tetapi enjin tu sendiri yang jadikan efek macam tu ha. Okay, jadi tayar berspin lah. Padahal aku sikit je pulas. Okay, dah sikit je tu. Nanti depan jumpa lagi kita. Ni Allah, ni dah rosak balik lah. Sikit je. Macam ni kan ni agak bahaya lah, turun bukit. Lepas tu pasir-pasir je ni. So aku memang kena selalu lah. Ni memang bukan aku punya kepakaran lah. Oh, ada kereta. Ui, banyak durian tu. Ya Allah, subhanallah, bau dia sedapnya. Aduh, sedap dah bau dia. Oi, agak mencabar sikit lah Ni aku tak berani nak pulas throttle sangat dah. So aku layan je lah dia punya ajak turun bukit ni. Oh, depan tu ada jambatan, bawah tu mesti ada sungai. So jom kita tengok sungai dia macam mana. Betul tak sungai? Tengok sikit. Kau tak ada sungai. Tetapi sungai dia sungai lah, tak boleh mandi lah. Boleh kau kalau nak mandi, tapi tak mau lah mandi sini. Dia macam tak ada batu-batu, mancing sedap lah ni. Tengok sikit depan ni. Tu kan. Oh, ni mancing sedap ni. Mesti banyak ikan tu. Tengok sikit. Dia pun dah tengok ikan pula. Tu nampak tu. Ini mesti banyak ikan ni. Okay, kita masuk dalam lah. Tengok macam mana perjalanan dekat dalam tu. Okay, ni aku nak tukar mode lah. Okay, untuk XADV ni dia ada macam-macam mode tau. Okay, nak tukar mode kat sini. Nampak ni mode ni. Okay, tekan sini. Kau tengok kat meter tu. Sport, Rain, Gravel, User 1, ini custom lah. User 2, custom, Standard. Okay, so sebabkan jalan 2 yang gravel jalan 1, so aku nak tukar kepada mode gravel. Okay, tapi sini aku still pakai auto lah. Tak mau pakai manual lah. Tak pandai lah, penat, leceh. Okay. Oi, dia spin tayar belakang. Woohoo. Oi, agak teruk juga ni. Ada lagi sangat lah. Ada orang kampung lah. Aku rasa macam bersalah pula orang kampung tengok aku buat macam ni. Macam seolah-olah datang kampung diorang buat odar. Oh. Tapi syok lah, syok. Sebenarnya kalau korang memang kaki off-road kan, korang boleh prefer kepada motor ni lah untuk skuter lah. Tapi kalau memang korang nak go for heavy gila bapak kan, korang ambil lah adventure bike lain.
Okay, terima kasih ada ke tepi lagi. Sebenarnya boleh lalu tu, tapi aku tengok dia gerak ke tepi tu, tak apalah, aku bagi dia jalan dulu lah. Oh, ini ada kampung lain. Ni kampung lain pula. Ini macam tersusun sikit lah. Ni masih rumah kayu. Ni rumah kayu, tapi ni dah rumah batu lah. Rumah batu, mungkin rumah batu kerajaan kot. Okay, aku jumpa another kampung. Tu cantik tu. Kampung tu cantik. Rumah tu cantik kan, kawasan rumah tu kan. Keliling dia bersih, ada ayam-ayam. Cantik lah dia jaga tu. Okay, lepas tu bersebelahan dengan sungai. Subhanallah, lawa. Subhanallah, lawa, serius. Kau tengok sini air ni. Air ni dia jenis sikit daripada yang tadi tu. Yang tadi tu air dia tak berapa jenis sangat. Tapi this one air jenis lah. And then rumah tu, aku suka tengok kawasan rumah tu. Kau tengok kawasan rumah tu kan, bersih gila. Ada rumput tapi bersih lah. Masih ada pokok lain sikit pun. Pandai jaga. Dia menghargai lah alam. Kau tengok kawasan rumah dia. Nampak tu? Bersih kan? Tenang je rasa. Lawa lah kampung dia. Yang ni bersih kat. Belah kanan ni pun boleh tahan juga ni. Okay, jom kita pergi next kampung. Tengok macam mana. Dia punya ground clearance motor ni 160 lebih ya, 165. So bagi aku dia agak rendah sebenarnya. So bila aku langgar lompat yang dalam sikit tu, aku kena slow ataupun aku kena elak. Sebab kalau aku langgar juga kan, aku masuk dia sangkut dekat stand tu. Macam ni pun bagi aku kira ni juga ni, kena hati-hati juga ni. Kalau tak ada tek, dia macam bunyi sangkut tau. So tak boleh nak masuk sangat lompat yang dalam ni. Kena saya elak. So jalan ni dia sebenarnya ada tar dia ni. Kalau tengok ni nampak ada jalan lama ada tar. Tapi mungkin dah bertahun lah tak di repair. Tar pecah, rosak dan sebagainya. Dan tak ada repair. So dia jadilah tanah merah balik macam ni. Kalau tengok sebelah kiri ni pun dah ada longkang konkrit dah. Kan bermaksud memang dulu jalan ni cantik sebenarnya. Mungkin tak tahulah beberapa tahun lepas jalan ni mungkin elok lah. Tetapi disebabkan rosak, tak repair, dia jadi macam ni lah. Secara overall motor ni tak sesuai nak laju-laju kat sini. Kecuali jalan tu cantik kan, tak ada lompat-lompat yang dalam, okey. Macam contoh semalam aku pergi Batangsi, jalan cantik macam ni, ni jalan straight je, okey dah ni. Tapi kalau jalan dia ni tak elok ni, aduh. Sini pun tak ngap ni. Ni kalau aku laju confirm sangkut ni. So gitulah kesimpulan dia. Kalau korang nak buat off-road betul-betul, dia memang tak sesuai. Ni pun tinggi ni nampak. Kalau aku laju sangkut tu. Kalau jalan landai je kan, tak ada lompat-lompat, boleh. Tapi kalau betul kau nak pergi yang macam gini punya jalan, bukan tak boleh, boleh. Tapi tak boleh laju lah. Okay, kena santai. Ni tinggi siut. Nampak dengok. Jatuh pun tinggi rasa dia. Kalau aku kena tadi kat depan, yelah kita nak cuba, tak tahu kan. So bila aku cuba tu, dia memang sangkut lah. So aku dah kena sekali tu, aku dah tak ni lah. Okay, ni kita try. Aku nak diri tak larat, dah penat. So aku duduk je lah. Sebenarnya sebaiknya aku berdiri. Sebab bagi aku lah, bila berdiri ni dia lagi mudah nak kontrol. Tapi aku penat lah nak diri. Diri tangan lengur lah. So duduk je lah, slow santai. Lagipun nak layan gila bapak pun jalan ni memang tak sesuai. Kecuali aku memang naik scrambler ke motocross ke, sedap layan. Pump tutul kau-kau kan, tu sedap layan. Jadi secara jujurnya tu lah, aku pun rasa menyesal juga. Aku masuk sini ni motor ni, baik aku naik kapcai. Tapi sebab aku dah masuk, aku kena habiskan lah. Gitulah. Okay, syarat dalam kehidupan macam tu lah. Kita dah mulakan, kita kena habiskan lah. Jangan separuh jalan. Separuh jalan tak syok lah. Sebab separuh jalan dia kira macam kita berputus asa lah kan.
Ni walaupun ni kira ujian lah untuk aku. Cabaran nak kau cabaran untuk aku menghabiskan misi untuk ke pos Indooroad pada kali ini dengan menggunakan jentera daripada Honda XADV 750 V3. Diorang hari-hari layan jalan macam ni, lepak. By the way, diorang isi minyak kat mana, Duk? Ini 30 km juga. Kalau daripada pam minyak yang aku pergi tadi tu dekat Sungai Lui tu, nak ke jalan depan kampung ni lah, adalah 30 km lebih. Sampai dalam jejak 70 km. Okay, so diorang isi minyak kat mana? Mungkin adalah pam minyak kat dalam ni kan, tak tahu lah. Ya Allah, ya Allah, ini satu penyiksaan kepada diriku, ya Allah.